Kalau betul tak larat boleh berhenti, tapi seminit ataupun maksimum 2 minit. Sebab itu bukan take 5. Kita take 5 apa? Bodoh sih dia. Kita take 5 dekat viewpoint dengan dekat Taman Botanik. So kat Taman Botanik tu kita target sampai dalam pukul 6 pagi. Kat situ kita boleh nak makan dulu ke, loading karbo, nak solat, nak berak. Sebab situ memang public. So ni adalah Pegasus hiking aku dengan kawan-kawan Cinda untuk kali pertamanya. Dan ni adalah checkpoint pertama. Kita nak lukis Pegasus. So okay, ni checkpoint yang kedua. Baru lukis sikit je. Ada tadi orang berlari kat sini yang Cik ni tak lewat. Terpaksa lah Cik ni ikut lari juga. Kena tinggal pula. Time ni get ready untuk cari surau. Kita tunggu solat. Masa ni pula dah sampai dekat Tanduk Unicorn. Pegasus. Kita rehat-rehat dulu, tenang-tenang dulu. Masa-masa nak turun kat tanduk ni pun kita orang semua nak turun. Sebab kau kena return balik. Dah turun, lepas tu kena naik balik jalan yang sama. Masa-masa tak puasa dah tadi. Okay, so kita orang decide untuk guna jalan lain. Tak nak guna jalan yang kita orang turun pergi tanduk tadi. Tapi masih jalan yang benar. Okay, itulah map Unicorn. Kita nak ke sungai. Ni dia attack aku lah. Saya boleh tunjukkan ni. Hujan Malaysia. Betul nak pergi apa? Betul nak pergi apa? Kat bawah. Air sejuk. Nasi kandar. Air sejuk kat bawah. Nasi kandar. Cepat, berapa? Ni kira peratus hujan. Tahu. 2,600 mm. 2,600. Okay, time ni jam aku dah wing dah. Tak ikut jalan yang benar. Masa ni aku dengan bat je. Pacak weh. Wah. Pacak. Tapi time ni alhamdulillah aku punya badan dah macam dah habis-habis panas. So dah boleh push lah. Kalau tak sebelum subuh tadi memang lemau gila lah badan. Memang tak boleh nak laju. So daripada hiking ni aku belajar lah tahap kecergasan aku kat mana. Mama bat. Sikit lagi bat. Ni bat. Cantik kan bat ni. Comel betul dia guys. Okay, sikit lagi aku nak keluar dari hutan ni. Time ni Faris tengah bagi kata semangat supaya kena habiskan train ni. Yes, masa ni alhamdulillah berjaya juga keluar daripada hutan tu. Macam tu memang tak function dah. Sekarang ni jalan dengan Aki first. So aku lari. Happy sangat alhamdulillah sebab tak keluar dari sini. Sampai kat rumah tu. Untuk keluar dari hutan tu lah. Tak tahu ni kawasan larangan ke tak larangan Bersejarah je guys. Wow. Welcome to Penang. Ini kalau tak nak kereta dengan dok tu. Tak sampai sini. Betul. Tak mahu lagi. Inilah Atif. Jalan dengan dia. So masa ni Atif pun cakap lah better aku buat habiskan eco tu. Kalau tak buat sayang. Jauh datang. Gagal sebab kau dah makan, badan kau berat, kau akan banyak muntah. Jangan makan. Tapi Salib ni garang betul. Tapi tak sedar dia garang ni. bila kau nak naik ekolo, kita akan naik je sampai dekat Astaka, lepas tu kita menurun saja. So kan ni kalau naik ni naik ni lah celantar ni lah. Nalai itu kita nak kilo ni nak anggar. Ajar dia harus tadi nak beli. Sudah keluar daripada hutan. Ke barat. Ke barat.
Air sejuk lah. Kau tak nak DNF lah. Aku nak DNF dulu tapi dia tak bagi. Ya. Kita keluar dari situ, bawah. Tak, ni kita kena pusing panjang ni. Tak, kalau kita nak balik, kita akan lalu situ. Sampai ke situ, keluar dari situ. Ya. Masa-masa tak nak percaya. Aku cakap train tu akan turun. Nak tu dia nak bilang. Tu. Masa lari di situ. Ambil gambar. Apa kau minum? Yang ada video Kita tengok buat Harry Potter sama. Cantik. So marilah kita teruskan pendakian. Lutut sakit dah masa ni. Currently at Bukit Bendera. Besar. Cinda. Hello. Mission How Not to Die kita masih lagi diteruskan and kita almost nak start. Now we at Eco punya Eco. Lepas tu kita nak buat kaki. Siap. Lepas tu sampai kat kereta. Balik. We are almost to DNF. Sebab kita terlalu lama dengan perjalanan yang sangat perlahan, kan? Barai. Dan dia buat jadi barai lah. Dan dia buat kita punya mental tu macam drain lah. Sebab betul. Majority orang-orang pun macam tak ada rasa semangat nak teruskan. Jadi negatif lah. Betul, kita rasa macam nak ikut dorang juga balik. Nak naik cable car. Tapi kita dapat rezeki ni, alhamdulillah. Tada! That's very nicely. Dan jalan-jalan dalam Penang Hill. Tak habis lagi rupanya kita tawaf Penang Hill tu. Besar sebenarnya. Kita pernah datang sini jalan dengan pendatang. Kita pernah datang sekali, tapi saya terus naik cable car. Oh, cable car. Percubaan lari kurang cepat sikit nak boleh sampai. Target kena sampai bawah 6.5. Rasa kasih sayang kau tu dekat bila kau kupas. Tahu, sebenarnya kau cintakan kau. Geli ni macam tu aku cakap kau ambil. Mana ayah aku? Ya Allah, sabarlah kita nak ukur dulu. Oh, aunty. Kau cari apa? Apa nak senyum? Sebab tadi dia naik kan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tanya aku tak tipu lutut aku sakit sangat-sangat. Ya Allah, aku tak boleh bengkok langsung lutut aku. Sakit weh. Tak pernah rasa sakit macam ni. Ya Allah, aku kena habiskan juga ni tangga. Alhamdulillah masa ni dah berjaya sampai dekat bawah. Yang lain-lain semua dah gerak ke depan dah. Aku memang jalan seorang-seorang lah kat belakang. Bye-bye Penang Hill. Bye. Alhamdulillah. Marilah kita pulang. Pegasus pun settle. Pasembok pun settle. Adios. Kalahos. Bye Penang Hill. Jangan jumpa lagi. Tutup. I had enough. Tahu-tahu ya, enough tak ada bagi kita buat